Tapi apabila kita telah berada dalam dunia pendidikan, tumpukanlah sepenuh usaha, sepenuh tenaga terhadap kerjaya yang kita pilih. Kerana ini adalah sumber rezeki kita, sesuap nasib kita. Rezeki yang akan kita suapkan kepada anak-anak kita, yang kita akan berikan kepada anak-anak kita sehingga mereka juga berjaya. sihat sentiasa, kekal ceria dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Selamat bersara, Kak Nuria. Kak, terima kasih banyak selama ni menjadi sahabat AS, membantu AS menguruskan pusat sumber dan bersama-sama bekerjasama dalam Puteri Islam. Selamat bersara Kak, semoga Akak terus sihat, sentiasa dimurahkan rezeki dan bahagia selama-lamanya. Terima kasih Kak. Semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu
Kami sayang Ustazah. Selamat bersama. Terima kasih Ustazah kerana telah mengajar kami. Kami sayang Ustazah. Sayang Ustazah. Di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Wangi aroma kayu gaharu, tempat bermain si anak rotan. Apabila berjumpa teman baharu, teman lama janganlah dilupakan. Tanjung Sauh di Pulau Bintan, tempat berlabuh orang penyengat. Berpisah jauh, bercerai badan, sahabat handai tetap ku ingat.